Terasa ringan badan sikit dah. Bak kata orang ni 9 dia dah boleh mencoba lah kata orang kan. Rasa macam orang muda balik rasa. Terasa darah tinggi ni bangun pagi kan. Lepas tu pergi ke kebun lah. Rasa badan tu macam dah tiba-tiba baru buat kerja dah berpeluh. Kepala dah borat tak rasa. Pusing rasa dia. Bila masuk dalam rumah tu rasa tengok rumah tu berpusing-pusing pula rasa dia. Ni parah ni cakap kat orang rumah. Apa sakit dia ni kan. Lepas tu orang rumah pun cakap jom pergi klinik. Lepas tu pergi klinik. Bila cek doktor tengok. Doktor kata atuk ni darah tinggi benar ni selama ni. Dan tak ada darah tinggi dah. Tanya doktor berapa bacaan dia. 180, 110. Mak, baik tak pensan? Ambil ubat sendiri, ada tak macam atuk rasa perubahan dekat badan tu ke sama je? Bak kata orang tu, perubahan tu adalah sikit je kan. Dia turun dah ke 150. Tak lah orang kata. Tak banyak lah. Bila dah balik tu, anak datang rumah. Dia kata, abah ni cuba pakai makan herba 3 serangkai. Dia nama dia kan. 2 minggu pakcik dah makan tu, ada sikit ringan badan tu kan. Pak kata orang daripada tadi 160 tu, dia turun dah ke dalam 150. Teruskan, amalkan. Dalam masa sebulan tu, terasa ringan badan sikit dah. Bak kata orang ni 9 dia dah boleh mencoba lah kata orang kan. Peluh sihat tu keluar. Lepas lah 2 bulan, bak kata orang rasa macam orang muda balik rasa. Boleh jalan kaki kedai kopi lah. Tak payah naik motor lagi dah. Ni dia nak khabarkan lah. Herba 3 serangkai ni. Dan dah cuba dah. Memang kata mustajab kata orang dia. InsyaAllah. Bak kata orang dah nak kata ni jadi muda balik tak ada lah dah kan. Tapi stamina muda tu ada lah.